Ada seorang kakak ni kan, dia cerita. Dia kena buasi ni bang, sampai tak selesa. Nak membuang tu bang, dia rasa macam pedih-pedih tu. Bang, sampai keluar darah menitik-menitik tu. Betul? Bayangkan, ada masa kan bang, dia jadi rasa macam nak muntah, dia loya bang. Yang paling tak tahan ni bang, package angin dalam badan. Hui, naya bang, kesian kok tu. Tuhan je yang tahu ni bang, seksa lagu mana. Betul? Dia scroll social media ni bang, dia jumpa ni jus kurma madu. Dia try sebotol ni bang. Alhamdulillah. Asbab jus ni bang, dia punya badan jadi lebih ringan ni bang, bertenaga, dan membuang tu bang jadi lawas. Dia habaq lah. Kata dia bang, buasi bengkak-bengkak tu bang settle dalam masa seminggu bang. Kuasa Allah tu bang. Betul? Asbab dia jus kurma madu ni. Membuang pula bang makin lancar. Seronok lah kan? Lega. Sebab tu lah bang, bagi yang ada buasi ni kan, hampa kena try ni bang, jus kurma madu. Sebab ni dapat bagi stop pendarahan tu bang. Dia bagi kecutkan benjolan yang terkeluar tu, dan dia melawaskan pembuangan. Baru kena ni bang. Luka-luka dalam badan dia rawat sama ni bang, tingkatkan tenaga dalaman tu. Automatik ni bang, dia juga buang angin dalam badan bang. Banyak khasiat ni bang, jus kurma madu ni. Betul? Hampa kena try. Tak payah pikir-pikir banyak ni bang. Testimoni dah cukup banyak ni bang. Ramai dah try. Ramai kata bagus. Ramai kata sembuh selepas sebotol. Ada yang baru try, nampak kesan dia bang. Betul? Dan benda ni bang, garanti selamat. Sebab dia ada sijil KKM bang. Ada pula bang lab test, dan dia menggunakan 100% herba. Tak ada bahan kimia. Betul? Bang, lah ni bang tak mesti banyak ni bang. Nak abad kat hampa, lah ni bang tu ada promosi. Diskaun sampai 67% ni bang. Dan kabarnya diskaun ni bang sampai habis stok. Habis stok je bang, stok baru harga naik. Betul? So kalau hampa nak rawat, hampa klik order now sekarang. Kalau hampa nak cegah pun, hampa klik order now sekarang. Nak bagi tenaga pun, hampa klik order now sekarang. Tak usah fikir panjang-panjang ni bang. Hak ni untuk tubuh kita, diri kita ni bang. Kita kena decide sendiri. Betul? Tak gitu bang.